POV. POV. Very low maintenance. Telur je. Hello good people, selamat datang ke channel Putaran Siklus. Dan kalau ini pertama kali korang datang ke channel ni, aku nak minta tolong sikit lah. Aku nak minta tolong untuk subscribe channel ni, like video ni dan juga sharekan video ni. Selamat menonton. Hello good people. Hari ini kita orang berdua nak merayau-rayau lagi. Dan destinasi pilihan kita orang kali ni adalah ke Cameron Highland. Kita orang keluar daripada rumah agak lambat. Dah petang lah time ni. And aku pun belum makan lagi. Jadi aku cakap dengan wife, kita berhenti ke Arena Rawang makan NW dulu. Lama pula tak berkena corny dog ni. Sedap. Kita singgah makan je. Dan Arena Rawang, tadi kita shoot terus. Bak kata aku tadi, lepas je kita orang berhenti di Arena Rawang, kita orang straight je sampai ke Simpang Pulai. Sampai ke Simpang Pulai tu, kita orang berhenti kejap je lah. Sebab aku nak isi minyak motor. And then aku ternampak ada warung burger pula. Alamak, kena berhenti kejap lah time tu. Tapi yang buat aku agak teruja kali ni, sebab ini first time aku naik Cameron petang-petang. Kali ni kita layan view sunset naik bukit. Tu dia. Memang cantik dan ni adalah pengalaman baru untuk aku. Aku memang tak pernah sekali pun pergi Cameron petang-petang macam ni. Lagi-lagi dah nak senja macam ni. Selalunya aku dengan geng-geng akan naik Cameron awal pagi. Paling pagi aku pernah sampai pun dalam pukul 9.30 pagi lah. Itu rekod paling awal lah aku pernah sampai Cameron. Tapi kali ni aku nak buat something different sikit. Kita orang pergi Cameron petang-petang. Ride kali ni memang betul-betul santai. Aku langsung tak ada rasa nak laju-laju ke, nak main corner lipat sana lipat sini ke. Satu lagi aku pun tak tera pun nak corner lipat-lipat ni. Asalkan sampai je, syukur Alhamdulillah lah. And kita orang sampai dekat Pekan Berincang, aku rasa dalam 7.30, 7.40 macam tu lah. And tempat tidur kita orang tak jauh pun daripada sini. Kita orang dah sampai dekat kita nak tidur malam ni lah. Orang gerak tadi lambat. Lepas tu dah sampai Simpang Pulai, boleh pergi makan burger pula. Kati bom-bom. Tapi hari ni memang santai. Santai. Malam ni kita orang tidur di Oakwood Hotel. And kita orang dapat harga yang agak bagus sebab kita orang terus beli dekat diorang punya website. Kita orang dapat diskaun dalam 25% macam tu. And lepas rehat-rehat, kita orang terus apa lagi. Bedal lah bos, makan malam. Perut lapar dah ni. Ini kali pertama aku datang ke kedai ni. Ini pun sebab aku terjumpa di TikTok. Kau tengok telur dia. Rapuh. Mantap. Memang sedap. Sebenarnya dia punya lauk dia nampak macam biasa-biasa, tapi rasa tu sedap. Especially ikan bakar ni. Ikan bakar ni buatkan aku teringat-ingat bulan Ramadan tau. Macam tu. Tak tipu, lauk dia memang sedap-sedap. Paling aku suka ikan bakar ni lah. Kau tengok, kita tanya dengan Mem macam mana, baik tak baik? Sedap. Ini bukan kedai Nick ikan bakar tu. Bukan. Serius. Ini bukan. Korang tak payah cari kedai Nick ikan bakar dua lagi. Sebab bukan ni kedai dia. Background tak tahan. Ada background. Ada pula background. Keesokan paginya kita orang breakfast dekat hotel je. And kita orang dapat seat dekat luar lah, balcony. Dapatlah kita orang feeling breakfast macam kat London, konon-konon. Macam lagi first tu.
antara benda yang best dekat Oakwood Hotel ni actually dia punya top floor dia. Kau boleh naik atas sekali, and dekat atas ni ada tempat untuk rehat ataupun macam cafe kat situ lah. Dan pemandangan dia sangat superb. Even decoration dekat atas ni pun memang cantik. Okey, jom kita layan view dekat atas rooftop. Aku mula-mula tengok view ni aku macam kagum, sebab dari atas ni kita boleh tengok satu pemandangan yang sangat cantik dengan cuaca yang best. Kat tepi ni pun cantik juga. And sebenarnya ini adalah antara spot yang best lah untuk korang selfie ke, ambil gambar ke. Kan, kalau wife tu minta tolong ambil gambar, jangan banyak songel bro, kau ambil je. Okey, ni pula dalam dekat kawasan dalam kafe tu lah. Aku rasa ni kafe lah, tak silap aku, sebab dia famous untuk high tea dia. Dah duduk kat dalam tadi, bini aku ajak lagi sambung ambil gambar kat luar. Tak apa, kita layankan je, sebab lepas ni kita pun dah nak balik dah. Okey, lepas dah settle ambil gambar, aku pun balik mandi-manda apa semua. Dan time ni kita orang pun dah ready nak balik. Aku punya intercom sebelum tu dah bateri dah nak habis, so kenalah charge. So kita set up dulu. Lepas ni perjalanan dah sambung daripada Cameron balik ke KL. Boleh ni. Okay, once dah. Teruskan kat Sup Darat. Mana ni? Kenapa? Kita kat Sup Darat sekarang. Makan. Tuan semalam nak makan dekat ni lah. Dekat arena mesti ramai orang ni. Kita makan dan di arena mesti Aneh sekali sejak ada kamu, jalan yang salah pun terasa lucu. Hari ini milik kita, jangan lah, tahu-tahu sampai dah. Orang dah sampai di rumah. Penutup ni, penutup. Jauh. Okay, korang see you guys in the next video. Jangan lupa untuk subscribe. Awak subscribe to suami saya punya channel. Salah lah. Salah. Bye.